Tengok dekat. Tu nampak tengok kita try buka ni. Sebab dia ni cakap ni kena tukar dia sebab tak boleh masuk, dia orang block kan. Faham tak? Block dia punya content ataupun dia punya case study. Sebab kita dapati ada case kaitan dengan agensi yang berkaitan dadah lah, agensi dadah. So kita tengok daripada dari sini kita tengok ni meeting ni semua dikaji juga. Semua pakat dikaji balik. Sebab apa? Apabila dia mengheret ataupun orang-orang Terengganu besut ni heret kes, bawa dia pergi jumpa menteri. Jadi kita tengok menteri tu akan bawa pula kepada si Donald ni, Donald Trump. Dia tak tahu apa, tapi dia bila dikenalkan, kita nak cerita, kita bukan nak nak baca waktu-waktu dia berjumpa ataupun memorandum ataupun tanda tangan apa yang kita kata menandatangani satu memorandum. Memorandum dia ada banyak jenis, persefahaman, memorandum perjanjian ataupun patuh. Patuh ni maksudnya dia tak patuh. Cina ni dia daripada segi tangkapan tu masa tengok macam bodoh lah. Tapi bila masuk dalam ni dia cakap besar. Sebab tu saya cakap saya pernah jumpa orang macam ni. Banyak lah. Macam mana? Macam Najib Razak kena sepak ke apa kan. Lepas tu masuk penjara jadi konvik. Tu biasa lah. Macam ni juga. Jadi kita jangan kita ni sangat dengan taksub dengan mana-mana negara pun. Amerika pun sama juga. Bukannya satu Amerika saja, banyak Amerika. Dia ada pecah pada Hamilton, ada Lost, ada macam-macam tempat. Macam tu juga di London. Tapi baru-baru ni skandal dengan AS Cina. Kita cuma nak beritahu ni video saya akan tunjuk kenapa dia naik 3 benda ni. Sebab perjanjian ni tak ditandatangani oleh Anwar Ibrahim. Dia tak nak. Tapi Donald ada melawat di IPD baru ni kan. Isu Vietnam kan. Isu Vietnam tu maksudnya sama ada dia di bawah agensi Vietnam tu, ataupun dia di bawah orang Malaysia, ataupun krisis kerakyatan yang berlaku dekat Malaysia ni yang berkaitan dengan kewarganegaraan, identiti. Kan kita bukan cerita pasal macam komando lain lah. Dia orang cakap kena potong ibu jari lah, buat cerita filem. Tak betul kan. Kita tak betul macam tu. Kalau orang ambil tanda tangan kita polis cara paksa, tu kita cukup cakap macam tu. Kalau polis cara paksa, dia ada kadang-kadang takut pretended, tapi kadang-kadang dia nak buat claim ke kan, takut pretended. Tapi kita kena tengok